Assalamualaikum semua. Kami kini berada di Saloma Bridge untuk menjayakan program Borak Tengah Lapar. Kali ini saya bawa geng baru, geng Tengah Lapar saya, Ustaz Nukman Jamal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nadir. Ya, Masya-Allah, dah lama tak jumpa dalam 3 tahun juga Lama juga. Kali ini kita kembali bersama-sama untuk menjayakan program Borak Tengah Lapar. Yeah. Dan topik yang diangkat pada hari ini, tidur kejap tak berdosa Ustaz. Ya. Kalau kita lihat, ramai pandangan-pandangan yang menggalakkan kita untuk tidur seketika selama 10 minit mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan Ustaz? Betul. Sebenarnya antara sunnah yang paling best Rasulullah SAW bagi kat kita adalah tidur sekejap. Sebab waktu zaman sahabat dulu, sahabat nak bangun qiyamul lail. Kan mereka nak bangun qiyamul lail, jadi mereka keletihan. Kadang-kadang waktu qiyam tu mengantuk. Jadi Nabi kata, tidurlah sekejap. Ambil dalam sekitar 5-10 minit. Ada hadis kata, qilu fa inna syayatin la taqil. Sadaqah Rasulullah. Maksudnya, ambillah tidur sekejap tu, kerana sesungguhnya syaitan tak tidur sekejap. Sebab apa? Syaitan ni sifat dia, tidur dia tak menentu. Jadi janganlah jadi macam syaitan. Itu dia. Itu dia. Jadi bila tidur-tidur sikit tengah hari tu, walaupun sikit tetapi dia berkualiti, banyak sangat manfaat dia. Borak tengah lapar. Macam mana kita ni kerja lagi-lagi bulan puasa, mata tu dah separuh dah tapi kita teruskan kerja. Apa akibat kesan dia kepada emosi dan juga kita punya fokus? Macam yang saya sebutkan tadilah. Kadang-kadang bila kita paksa diri kita ni, dia akan beri kesan sampingan. Sebab itu, ada hadis lagi satu. Wa fi badanika haqqah. Pada badan kamu ada hak. Kita faham bila kita bekerja tu, kita nak tunaikan hak ataupun tanggungjawab kita sebagai pekerja kan. Buat kerja bagi perform. Nak bagi amanah. Tetapi amanah, betul. Tetapi kita kena seimbangkan dengan badan kita tu. Sebab apa? Kalau badan kita tu sakit, sama juga. Kita akan menyebabkan kesan sampingan kepada pekerjaan kita pada masa akan datang. Jadi untuk long term, orang kata apa, sustainability kan? Untuk ketahanan lebih lama. Ketahanan lebih lama, kita tidur sekejap pun boleh. Kan? Sebab emosi kita pun akan recharge balik. Macam handphone lah, nanti ada handphone kan? Kalau dah macam teruk semacam kan, bateri kita dah low. matikan sekejap, agak lama sikit, start balik. Dia recharge balik. Recharge balik macam tu lah ya. Macam tu lah. Tapi macam mana pula yang bagi kita yang bekerja di kawasan tengah-tengah bandar ni, kawasan KLCC, Bukit Bintang bila nak tidur tu terganggu. Jadi kita nak macam mana kita nak dapatkan juga tidur yang kualiti? Adakah boleh kita tidur dalam kereta ataupun di surau pejabat? Ya, pertamanya tempat tidur tu mesti tempat yang sesuai. Sama ada dalam kereta ke ataupun dekat atas meja ke, surau ke. Kalau contohnya majikan kata tak boleh tidur dalam surau, maka janganlah kita tidur dalam surau. Tapi kalau majikan kita bagi, alhamdulillah. Jadi itu ada sesetengah tempat bekerja, dia ada sediakan tempat-tempat khas untuk nap sekejap. Tapi paling mudah atas meja pun okey. Dia bukanlah tidur macam kan, kalau tidur baring letak bantal kan dia jadi bukan 10 minit. Nak dekat berbuka ni. Terlajak pula cerita dia. Terlajak pula. Yang keduanya dari segi keselamatan lah. Maknanya kalau kita nak tidur pun tengok juga dari segi kesesuaian, dari segi keselamatan. Contoh kalau nak tidur dalam kereta ni sebenarnya agak kurang digalakkan. Sebab ialah banyak kes-kes berlaku kan, aircon kereta. So kalau tak tahan juga, kita boleh tidur dalam kereta, buka tingkap sikit. Dan kalau aircon tu dia boleh airflow daripada luar tu, supaya kita tidak lemas di dalam kereta. Masya-Allah, semua berkaitan ni apa sahaja yang kita lakukan, tidur 10 minit mengikut sunnah Rasulullah tu, kita kena ingat juga keselamatan kita. Borak tengah lapar. Inilah dia Ustaz. Tidur juga. Tapi macam mana kita nak membezakan dengan tidur kita nak pulihkan tenaga dengan tidur yang kita nak elak daripada rasa lapar, Ustaz? Allahu Akbar. Macam biasa dengar je orang kita buat ni kan. Dia macam ni, Nadir. Dia kalau kita tidur ni, kadang-kadang tidur tu boleh jadi sunat. Boleh jadi harus. Boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Ada 4 punya Ustaz. Ada. Kalau yang haram tu memang dia tidur sampai waktu berbuka lah. Maknanya kalau yang haram tu dia tidur sampai memudaratkan.
Itu boleh jadi, tetapi sebenarnya susahlah nak dapat ke haram tu. Biasanya makruh. Makruh ni apabila kita tidur dengan sengaja untuk, macam Nadia cakap tadi, kita nak elak daripada berlapar ketika bulan Ramadan, maka kita pun tidur sampailah Zuhur. Yang haram tu tadi apabila kita sengaja tidur dan sengaja tinggalkan solat. Haram tu tang bila kita tinggalkan solat. Tetapi kalau yang kita sembang tadi tu kan, Kailulah tu, tu dapat pahala. Oh, Kailulah dapat pahala. Dapat pahala siap. Ke 10 minit dia. 5 ke sebenarnya 10 ke 30 minit pun okey. Tapi tu maksimum lah 30 minit. Kan? Tetapi kalau secara umumnya tidur itu memang harus, hukumnya dibolehkan. Cuma jangan keterlaluan. Dia boleh jadi makruh kalau sampai kita sengaja tinggal solat. Kan? Tapi contohlah tinggal solat kan. Kita dah bangun, kita tidur, and then kita bangun tu dah masuk waktu Zuhur. Kita dah tahu dah waktu tu Zuhur. Tapi kita sengaja tidur balik. Yang kita tidur balik tu, bangun balik asar, tidur yang tu yang haram. Sebab kita sengaja tidur. Sedangkan kita tahu kalau kita tidur boleh terlajak. Kita kena solat. Itu ramai yang tak tahu. Jadi kita kena hati-hati dalam tidur. Ingat tu, dalam tidur pun kena hati-hati. Ya. Borak tengah lapar. Ustaz, sekarang ni kita dah sampai ke hujung ni untuk topik kita pada hari ni, borak tengah lapar, iaitu tidur kejap tak berdosa. Kalau boleh nak dapatlah kata-kata hikmah sikit daripada Ustaz. Yalah, kita ni bila dalam bulan puasa ni tujuan dia adalah untuk menguatkan iman dan juga untuk menguatkan diri, tubuh badan semua sekali, kan? So, janganlah kita terlalu orang kata apa dalam keadaan bulan-bulan puasa ni kita paksa diri kita untuk bekerja. Berikanlah hak kepada badan kita. Wa fi badanika haqqa. Dan satu lagi, Nabi pesan kata. Nabi kata apa? Namus shaim ibadah. Maksudnya tidurnya seorang yang berpuasa itu pun ibadah. Jadi bukan hanya baca Quran, tidur sikit. Sikit je tau. Bukan sampai berbuka puasa. Oh, jangan. Ingat dia, tadi tu dah jadi takut jadi haram pula Ustaz dia. Okey, baik. Itu dia. Kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Sudah semestinya dalam Borak Tengah Lapar. Semestinya di KLFM 97.2. Ini baru KL.